Simpan 10 gram gold bar ni boleh buat apa je? Tuan-puan, di tangan Adam sekarang ada sekeping gold bar 10 gram. Nilainya sekarang hampir mencecah RM5,500. Jadi, jom Adam kongsikan apa matlamat yang kita boleh capai dengan sekeping 10 gram gold bar ini. Yang pertama, untuk anak muda yang nak berkahwin, kumpul 10 keping dah boleh berkahwin tanpa perlu berhutang. Yang kedua, untuk pasangan yang nak miliki rumah idaman, boleh kumpul sebanyak 12 keping untuk dijadikan sebagai deposit rumah. Yang ketiga, untuk orang yang berkejaya, kumpul 12 keping sebagai dana kecemasan sekiranya anda diuji dan tidak mampu bekerja. Yang keempat, untuk ibu ayah, kumpul 5 keping 10 gram sebagai dana pendidikan anak-anak. Jadi, nanti bila anak-anak dah besar, boleh sambung belajar di universiti tanpa perlu berhutang. Dan yang terakhir, untuk bakal pesara, kumpul 50 keping 10 gram, anda boleh bersara dengan selesa. Jadi sebenarnya banyak lagi matlamat yang kita boleh capai dengan simpanan emas. Yang penting kita letakkan matlamat yang jelas supaya tabungan sentiasa bertambah. Bagi tuan-puan yang nak bermula simpan emas, boleh terus rujuk pin video di profil atau boleh isi bit biru sekarang, okey?